begitu kalau kita kan yang diambil daripada Kesultanan kan. So kita nak lihat sedikit tentang Kesultanan Kedah dalam bab ini. Dan juga kita lihat negeri-negeri Selat yang lain juga. Apa dia? Negeri-negeri Selat dan juga Singapura kan. So kita lihat bagaimana jejaknya British bertapak di tanah Melayu dah bermula dan juga semakin berkembang. Okey. Dan sekarang kita akan lihat kat negeri-negeri lain selain daripada itu. Sebab kita kan sekarang dah tahu apa negeri-negeri Melayu bersekutu, sistem apa pula? Presiden kan. Kita lihat di mana 4 buah negeri-negeri Melayu bersekutu. So kita lihat sekarang dah ada aspek pasukan British dah, tapi bagaimana pula dengan negeri-negeri lain, negeri-negeri Melayu lain pula? Rasanya mereka ada tak pengaruh British? Ada. Kan? Jadi kita akan lihat dalam bab ini, bukan tak ada negeri-negeri Melayu, tetapi kali ini kalau tadi bersekutu, sekarang tidak bersekutu. Okey. Dia mempunyai istilah yang spesifik. Kenapa? Sebab kalau kita lihat dari segi bersekutu ini, maksudnya apa? Mereka disatukan dalam satu bentuk kerajaan kan? Yang mempunyai siapa? Pesuluh dari British. Lepas tu siapa lagi? Presiden. Presiden apa? Memang Presiden British, tapi Presiden angkat dia Presiden General kan? Lepas tu bawah tu siapa? 4 orang Presiden, dan kemudian ni ada Presiden juga. Sebab dalam negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, selepas dia yang mengalami revolusi ni, kita lihat Presiden dalam negeri-negeri tersebut dah tak berkuasa. Dan kuasanya telah disatukan dalam Presiden General yang laporkan diri kepada Saudara. Okey. Sekarang kita lihat negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, tetapi ada perubahan. Kalau dekat sini dia perubahan dari segi kerajaan, di mana British ada, tetapi dia bukanlah secara langsung seperti kita lihat di negeri-negeri Melayu bersekutu dan juga di negeri-negeri Selat. Sebab apa perbezaan antara negeri-negeri Selat dengan negeri-negeri Melayu bersekutu? Apa perbezaan? Bersekutu tu ada raja kan? Ada sultan tak? Kalau Selat tu ada tak? Negeri-negeri Selat ada? Ada. Melaka ada sultan tak? Lepas Kesultanan Melayu Melaka di Kembang tak ada. Kalau kita lihat di Singapura pula, sultan ada tak? Sebab dah bila secara ringkas NNS tu dah dimiliki oleh British. Dimiliki oleh British secara sepenuhnya. Okay, so sekarang kita akan lihat dari segi pemerintahan Kesultanan Melayu di Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan juga Johor. Jadi dalam bab ini pula kita akan bincang 4 aspek yang penting saja. Dan 4 aspek yang kita lihat di kesemua, okay, kesemua negeri-negeri yang kita akan bincang. Latar belakang. Satu apa? Latar belakang. Kedua apa? Pentadbiran. Pentadbiran. Yang ketiga, hubungan luar. Hubungan luar. Yang tu apa? Cara mereka menjalinkan hubungan dengan negara lain. Ya, bukan negara lain. Perundangan. Iaitu undang-undang mereka lah. Cara mereka kawal negara mereka itu sendiri ataupun negeri mereka sendiri. Keempat aspek ini ada dalam NNM ini. Negeri Melayu tidak bersekutu. Yang pertama kita akan lihat kerajaan Perlis. Perlis tahu kan? Sekarang secara ringkas dia Perlis pada sebelum dia dijadikan satu negeri yang kita kenali sekarang, dia berada di bawah kawalan Kesultanan Kedah. Okey. Apabila Kesultanan Kedah itu telah dikatakan disalahkan oleh siapa? Siam merupakan sebuah kerajaan yang sangat kuat. So bila mereka kalahkan Kedah,
Sekali lagi lah, latar belakang polis berubah wilayah iaitu kisah dengan Kedah pada tahun 1842 dan telah mengistilahkan seorang raja baharu iaitu Syed Hussein Jamaludin. So, Syed Hussein Jamaludin ini merupakan seorang daripada namanya siapa rasanya? Syed Jamaludin. Daripada nama Syed itu merupakan seorang yang merupakan mungkin ada pertalian dengan daripada nama Syed kasih kepada dia ada hubungan basically dia menggunakan keturunan Syed itu untuk menunjukkan dia mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Nabi ataupun pertalian darah anak dia lah. So dia merupakan seorang yang dilihat sesuai oleh kerajaan Siam pada masa itu untuk mengetuai satu wilayah di provinsi ini. So sebab itu dia diberikan beberapa title juga lah. Ini kita tahu apa? Diberikan gelaran Syah Sempurna Muhammad Idris Asmara. Nama dia panjang tapi secara asas dia sebab nama-nama saya ini pula. Sekarang kita lihat kat dalam Malaysia ni, negeri dari mana yang mempunyai sempadan dengan talent? Malaysia. Negeri mana yang mempunyai sempadan? Malaysia. Kalau kita consider negeri-negeri yang utara tu, Perak tu sebahagian itu termasuk yang Johor kat selatan kan? Tergantung pada August negeri-negeri yang berada di utara lah, kita boleh cakap. Walaupun ada yang berada di kawasan timur juga kan, for example tetapi mereka mempunyai hubungan yang erat ataupun secara tradisional mempunyai hubungan sembilan dengan pihak Siam, di mana mereka akan memberi bukti, tapi untuk kita anggap sebagai tanda persahabatan, tapi untuk Siam pula mereka membuat bukti sebagai naungan. Maksudnya mereka memberi layanan kepada negeri-negeri itu sebagai naungan mereka. Oleh kerana itu, mereka ada kebalahan. Kadang-kadang ada kebalahan, ada geram. Dan oleh kerana itu, polis itu pun dibutuhkan. So, mereka kat sini kalau kita lihat pada tahun yang sama, istilah perisidaran terus dari kaki istilah Arab. Kalau tak ada yang pula, kita lihat apa? Masa tak ada yang berdibawa, dengan apalah, dia mempunyai sistemnya sendiri yang dia dibawakan. Walaupun dia ditawarkan sebagai seorang raja oleh raja di Thailand, dia masih dikira sebagai seorang raja Melayu sebab keturunan dia masih merupakan Melayu. So, walaupun ditawarkan oleh siapa? Kerajaan Siam, sekarang kita pada Thailand atau Malaysia. Dan juga dari segi perundangan, dia menggunakan undang-undang Kesultanan Kedah dan dari hubungan luar dengan apa? Hubungan dengan Siam itu baik tak? Dalam hidup Siam ini kuasa besar Agung atau tidak? Agung. Sini tak ada. Ini bukan negara normal lah. Kita tak ada banyak kuasa keturunan dan sebagainya. Tapi pada masa dulu, era ini, Siam merupakan antara kerajaan yang paling berkuasa di asal negara. Bukan saja di belah tanah Melayu juga. Kalau kita lihat dengan hubungan dia dengan neighbours dia yang lain, seperti Burma, Laos dan sebagainya, dia mendominasi mereka juga melalui sistem P-Nawawi. Sekarang kita lihat Kesultanan Kedah. Okey, tadi dapat polis kan? Polis. Sekarang kita lihat Kedah. Jadi Kedah ni antara kesultanan yang paling awal bermula di tanah Melayu lah. Okey. Lebih awal berbanding Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Dan sekarang kita lihat dari segi peraturan dia juga. Dia ada sistem dia sebagainya, di mana dia mempunyai pembahagian wilayah. Kalau sekarang kat negara kita buat pembahagian. Dalam satu bandar misalnya kan ada beberapa bukit. Dalam satu negara ada negara lain, ada negeri-negeri dia. Dalam negeri pun ada bandar, bandar raya, ada bukit dan sebagainya. So sama juga, kita buat kat sini juga. Pada abad ke-19 terdapat berapa? 128 negeri Kedah. Kalau kita lihat dari segi hubungan luar pula, Kedah telah menjalankan hubungan luar dengan Siam sebagai seperti mempertahankan negara utara kerajaan Demak.
sebelah utara. Okey. Dan kalau kita lihat dari segi perbincangan pula agak menarik sebab kita lihat evolusi dia. Kenapa? Ya, ada apa kat sini? Dari segi perbincangan. So, kita lihat macam mana dia memberi sebagai contoh. Semua undang-undang ini mempunyai hak dia masing-masing. So, kalau kita lihat undang-undang 10/60, dia ada dua tarikh yang berbeza. Kenapa? Sebab satu mengikut kalender Islam, right? Dan satu lagi kita ikut kalender Masihilah yang kita sampai sekarang. So, kita lihat ada pelbagai jenis adat dan juga undang-undang dia juga. So, dia menunjukkan apa? Tidak ada tak ketamadukannya sendiri yang unik? Sistem sosial dia yang sendiri. Ada tak? Dia sebelum British datang, maksudnya dia telah dibangunkan oleh masyarakat setempat juga, dan dia mengawal secara percaya tak dia menjadi sebuah cara yang digunakan untuk meningkatkan sistem sosial yang amanah. Dia sebab dia mempunyai ketamadukannya dan juga dia tak memerlukan kita. Okey, kalau kita lihat aspek besar dan sebagainya, kelanjutan. Okey, kelanjutan pula. Kalau kita lihat sekali lagi sama juga dia ada 4 isi dia yang sekat sini. Meskipun Kesultanan Kelantan hidup sebelum abad ke-17, namun semasa pemerintahan apa? Long Yunus berhayat Long Yunus pada tahun 1776 hingga 1794, Kerajaan Kelantan berjaya disatukan dan menjadi takhir. Kalau kita lihat dari segi takbiran juga, dia ada sistem dia yang unik. Apa sistem dia? Sistem jemaah apa? Jemaah menteri. Okay. Kalau sistem jemaah menteri dalam dunia moden ni apa? Seperti apa yang kita ada kat dapur. Apa yang kita ada kat dapur? Kabinet. Kabinet apa lah? Boleh jemaah menteri. Okey, sekali lagi kalau kita lihat dari segi hubungan dua, perlu ada hubungan baik dengan siap. Perlu sebab dia memang sebuah kerajaan yang kuat dan juga menjalinkan hubungan dengan neighbor dia sekeliling dia juga seperti Terengganu dan sebagainya lah. Dan juga perundangan undang-undang syarak di Kelantan semasa pemerintahan Sultan Muhammad Bajo. Syarak ini apa? Syarak dia menggunakan syariah lah, kan? Kalau kita lihat syarak, maksudnya apa? Dia berkaitan ada istilah aturan dan sebagainya, aturan dan hadis. Kalau kita lihat hadis itu apa? Tapi dia wajib tak? Sama juga Kesultanan Terengganu. Menurut saya apa? Sultan Hamidi yang berkata pada tahun 1788 hingga 1793 dan juga dibantu oleh Pusat sama ada sebagai penasihat baginda atau dalam pusat pentadbiran wilayah dan juga daerah. Dan serta pengurus dikemas ketika zaman pemerintahan Sultan Ahmad dan sebagainya. So, Kesultanan Terengganu dan juga Kesultanan Johor. Boleh tak kami semua baca tentang Johor ini? Sebab dia mengikut 4 bentuk dia dari sini. Semua ikut 4 bentuk.
Okey, kelas dah baca tak sampai Kesultanan Johor? Baca. Apa belum? Baca lagi sikit sebab sekarang kita nak mulakan permainan kita ni. Sambil baca kita bahagikan kamu semua. 19 orang kan datang hari ni, semua datang? Semua adik? Ha? Oh, tak. Edmund tak hadir hari ni kan? Edmund tak hadir. Okey. Okey, dia cakap kat saya dia tak ada sakit apa. Janganlah anggap saya tak kawan. Lalu agak baik kita kawan. Okey, sekarang saya nak kamu semua hitung sehingga 3 dan lepas tu ulang sekali lagi. So, nombor yang sama akan masuk dalam kumpulan yang sama juga. So, tak, kita sekarang ada 18 orang kan? 18 orang. Ada kumpulan 3 orang. So, 18 orang, mungkin kita bahagikan dalam 6. Tak 6 kumpulan ke tak 3 kumpulan? 6 okey lah sebab nanti 3 terlalu besar. Ada satu tambahan juga. Buat 6. So, kamu semua hitung dari 1 hingga 6 dan selepas itu masuk dalam kumpulan masing-masing. Faham tak? Lepas tu saya akan bagi arahan macam mana nak buat semua. Okey? Mula. Berapa? 3. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang 2, 3, 5. Okey, sekarang kamu semua masuk dalam kumpulan masing-masing sekarang juga. 2 minggu saya bagi dari belah saya akan bagi hadiah.
Tunggu je, sebab tu perlu bina arahan. Tolong bina arahan. Arahannya begini. Saya akan tanya korang soalan. Okey. Dan kamu ada jawapan dalam kertas yang saya bagi kepada korang semua ni. Ada jawapannya kepada soalan saya. So kalau dah ada jawapannya, maka korang boleh tanya dengan sebuah X. Okey, kalau kamu dah dapat info yang apa? Dalam satu line, kira melingkar, mendaftar ataupun serong. Kalau serong, kamu dah dapat bingo tu, yang tu apa? Untuk seluruh line itu kamu dah dapat jawapannya. Yang kamu boleh tanya X tu untuk semua satu line itu, maka kamu dah capai bingo. Tapi syaratnya begini, kalau dah tanda tu perlu serta-merta cakap bingo. Okey? Dan kalau kamu dapat lebih daripada satu ataupun dua, lebih daripada dua, you menang. Bingo. Maksudnya kalau bintang tu kamu dapat macam pangkat tu dapat macam lebih dua kali. Straight line ada straight line ada bingo. Baik, you must jawab macam ni. Contohnya kalau saya cakap satu soalan guys dan you dah dapat untuk semua lima kat sini. Ya, untuk dapat tahap bingo tu mesti satu line. Ya. Saya akan bagi soalan. Jawapan tu dalam sini. Tapi dia mesti betul lah. Tak boleh macam you tanya begitu saja. Tak, dia urutan dia berbeza. Sebab itu siapa saja boleh jadi pemenang. Dia tak sama. Answer tu. Lebih juga nak dapat satu pun susah. Dapat dua memang okey, sedih tak? Soalan pertama ada semua. Yang pertama, okey, beliau dilantik sebagai Raja Perlis yang pertama pada tahun 1843. Siapa tu? Saya Hussein. Tak perlu cakap dengan saya. Okey, sekarang kita akan buka ke soalan kedua. Sedia tak semua? Dah jawab tak? Bilangan mungkin yang terdapat dalam negeri Perlis. Bilangan mungkin yang terdapat dalam negeri Perlis. Sekarang kita dah ada ulang. Saya hanya akan ulang jawapan sama untuk 2 kali saja. Soalan tu. Jawapan tu kalau tadi sendiri cepat. Dah. Sekarang kita dalam soalan ketiga. Soalan ketiga pula. Nama pemerintah pertama yang menggunakan gelar Sultan di Kedah. Sekali lagi, nama pemerintah yang menggunakan gelaran Sultan di Kedah. Yang pertama kali guna gelaran Sultan di Kedah. Okey, sekarang soalan seterusnya. Sedia tak semua? Sedia. Tahun Undang-Undang Kedah yang pertama kali dibuat. Yang pertama kali dibuat atau ditulis. Undang-Undang di Kedah. Tak. Siapa yang dah dapat 3 dah? 3 kat satu lain. Belum. Dah. Kita dekat ni. Pusat pemerintahan Islam yang telah diasaskan oleh Sultan Muzaffar. Pusat pemerintahan Islam yang telah diasaskan oleh Sultan Muzaffar.
Tahun Undang-Undang Hukum Kerajaan Johor ditubuhkan. Dapat tak pasal Johor ni? Okey, soalan seterusnya. Sekarang kita masuk negeri Terengganu. Okey. Badan yang dibentuk oleh Terengganu untuk memutuskan sesuatu hukuman. Apa tu? Badan yang dibentuk di Terengganu untuk memutuskan sesuatu hukuman, punishment, hukuman. Soalan hanya akan dinyatakan untuk 2 kali saja. Tapi okey, nama penasihat asing yang akhirnya diterima oleh negeri Terengganu. Sekali lagi, yang ini berpandukan apa yang kita dah cakap tadi. Kalau dekat negeri-negeri Melayu tersebut itu apa? Apa nama penasihat daripada luar negara, luar asing? British. Ya. No. This is the extra. Wow. Penasihat British kan? Maksudnya sekarang kita dah lihat apa? British dah masuk dalam Terengganu melalui penasihat British. Okey? Dan apa? Salah satu peranan utama pembesar peringkat kampung terhadap rakyat. Dalam buku kan ada. Okey. Untuk saya 80 salah satu apa? Salah satu peranan utama pembesar peringkat kampung. Sekarang bandingkan dengan apa yang ada dalam buku. Okey, 1, 2, okey, 3. Kita masuk dalam seterusnya. Pusat Pemerintahan Islam di Kedah yang telah diasaskan oleh Sultan Muzaffar. Dan lagi, pusat pemerintahan yang telah diasaskan oleh Sultan Muzaffar. Tengoklah bagian Kedah. Dah jawab tak? Okey, ini saya bagilah kota apa? Dalam jawapan tu ada apa? Dalam minggu ni kota kota Bukit Barian. Beliau dikenali sebagai bapa pembangunan Johor. Bapa pembangunan Johor ada satu je. Beliau dikenali sebagai bapa pembangunan Johor. Sekarang berapa dah sampai tak? Saya kena jawab 4. Dalam satu baris dah tak? 4. 4. What's the form? Dah jawab 4. Dalam satu lain. Lagi satu lah. Sultan Kelantan yang berjaya memperkenalkan sistem jemaah menteri. Sekali lagi, Sultan Kelantan yang memperkenalkan sistem jemaah menteri.
pembesar peringkat tampung. Ha? Kenapa kan tak itu? Bilangan lain bagi pembesar peringkat tampung. Sekarang siapa dah nak cepat dah sampai? Saya. Saya satu. Saya satu. Saya satu lagi. Bilangan musim yang direkodkan di Kedah pada abad ke-19. Saya. Bilangan musim yang direkodkan di Kedah pada abad ke-19. Dah. Okey. Taruh yang ini dah habis. Gelaran yang diberikan oleh Raja Siam kepada Raja Perlis. Tengok bahagian Perlis. Gelaran yang diberi oleh Raja Siam kepada Raja Perlis. Dan nama tak itu yang pelik-pelik. Okey, seterusnya pentadbir di peringkat jajahan atau daerah di Kelantan. Pentadbir di peringkat daerah atau jajahan di mana? Kelantan. Itulah soalan. Pentadbir di bahagian daerah atau jajahan di Kelantan. Gelaran.
Okey. Boleh
mula bintang Rehan. Soalan pertama apa? Siapa tahu? Ada baca B. Baca dulu. Siapakah yang dikira oleh Raja Islam sebagai Raja Perlis yang pertama pada tahun 1923? B. Said Hussein Jamal Lain. Betul. Yang kedua. Sebab dia ada di bawah, kan dia dibentuk akibat pertabanan oleh Raja Islam. Okey, 1, 2. Membuka bilangan mungkin yang direkod dalam Peraturan Negeri Segera pada 8 ke-9 So, kalau yang keempat pula boleh apakah tapi yang keempat Untuk mereka yang berjaya pada wilayah-wilayah independen pada tahun 19 lagi dikenal kenapa macam Maharaja Abu Bakar jadi dia dikenali sebagai apa? Bapa bukanlah di negeri Kelantan. Jawapan sebenarnya apa? Yang kelima. Siapa nak jawab? Dia nak jawab. Ya, betul. Okey. Seterusnya. Ya, betul. Inilah tadi yang nak dapat banyak. Kenapa? Ramai kami tak dapat. Yang ke-8. Apakah nama undang-undang berpihak bagi negeri Terengganu yang berasaskan prinsip keadilan Islam? Apakah nama undang-undang bertulis bagi negeri Terengganu yang berasaskan prinsip keadilan Islam? A. Ikhtiar al-Muluk Fitnah bin Al-Suluk. A. Ikhtiar al-Muluk Fitnah bin Al-Suluk. Ya, betul. Sebab yang lain dia secara jelas daripada negeri lain. Kalau undang-undang tu tak ada. Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor. Manakala undang-undang 99 tu memanglah dari Perak. Yang mulia 88. Siapa dapat semua tu? Saya betul-betul buat soalan. Okey, kelas. Boleh turunkan tangan. Kepada boleh turunkan tangan. Kepada yang dapat semua betul tanya. Okey, tapi kepada yang tak dapat semua betul ataupun yang dapat semua betul tak apa. Dia hanya menunjukkan sebuah perjalanan. Okey, kamu akan mendapat lebih bagus nantilah. Tak apa. Jangan hanya ambil masa. Okey. Lagi apa? Saya nak dua
hari ni kita belajar apa kita? Tadi dapat semua betul kan? Apa yang kamu belajar hari ni? Bukanlah saya tak paksa je tau. Dia sendiri wakilkan diri. Tolong kamu sikit. Sir, I don't understand. Sir, I want to okay. Yes. Hari ini saya belajar tentang perundangan 22 dan For you to know lah. Refleksi apa yang you belajar? Asal sebenarnya apa yang kamu belajar hari ini? Saya belajar tentang ability tidak yaitu ialah cowok, mantan, polis, budak. Jadi apa lagi yang kamu belajar? Dalam semua negara itu ada perundangan, hubungan luar, hubungan yang boleh. So, empat aspek itu kita lihat berlaku di semua kesultanan. Okey? Keseluruhan belajar sejarah.